Assalamualaikum. Hai semua. Bila kita cakap tentang Proton, pada awal kemunculan Proton dia bekerjasama dengan Jepun, kemudian dia bergerak sendiri dan seterusnya menjalankan kerjasama bersama China. Panjang cerita tu. Tapi kalau ada satu nama model Proton yang perlu dikekalkan sampai bila-bila, bagi saya dah tentulah nama tersebut ialah Saga, model yang memulakan segala-galanya tentang automotif nasional. Jadi sebab itulah kita ada Proton Saga generasi keempat hari ini bersama kita yang baru je dilancarkan Disember baru-baru ni. Proton Saga ialah sedan entry level ataupun segmen A yang mana pesaingnya cuma produk beza je dekat negara kita ni. Okay, tapi kalau kita tengok dekat negara-negara lain macam Indonesia ke India ke, adalah model-model lain macam Honda Amaze, Hyundai Aura dan Suzuki Dzire. Sebelum kita tengok lebih lanjut tentang Proton Saga baru ni, pada korang yang baru menemui channel ni, jangan lupa subscribe supaya korang tak terlepas lagi video-video pada masa akan datang. Dua perubahan major yang Proton bagi untuk Proton Saga baru ni. Yang pertama ialah platform yang dinaik taraf, iaitu platform AMA01, dan yang kedua ialah enjin dia. Okay, untuk Proton Saga generasi keempat ni, dia menggunakan enjin Intelligent Green Technology IGT 1.5 liter. Enjin yang sama digunakan oleh Proton X50 tapi tanpa turbo lah. Enjin ni menghasilkan kuasa setinggi 120 PS dan 150 Nm torque. So dari segi power ni sebenarnya dia dah masuk range segmen B lah, macam Honda City dan juga Toyota Vios. Untuk unit yang kita ada hari ni ialah daripada variant premium. So dia menggunakan transmisi CVT. Tapi untuk variant yang lebih bawah, dia menggunakan transmisi 480. Tapi kalau ada yang sensitif sangat dengan perkataan CVT tu, korang sure ke Honda korang tak pakai CVT? Dari segi fuel consumption dia pula serendah 4.9 liter untuk 100 km. Memang baik, dah macam beza dah tu. Jom kita tengok design exterior bahagian depan dia dulu. So bahagian depan dia ni kita nampak ada dua features yang agak dominan lah. Okay, first kali kita tengok dari segi headlamp dia, lampu dia. Okay, design dia fully LED, bentuk macam petak memanjang ke belakang sikit dan berserta dengan LED DRL. Dan lampu dia ni saya selalu terkeliru sikit dengan Proton X90. Bagus satu, maksudnya dia ada lah family resemblance dia tu. Lampu utama dia pun jenis LED projector. Memang bagus tapi memang mahal lah. Dan satu lagi yang saya suka ialah lampu signal dia. Dia ada macam dua garisan kuning. So bila dia menyala tu nampak memang moden dan sporty juga. Dan yang kedua kita boleh tengok dari segi design grill dia. Design grill dia ni menggunakan tema Infinite Wave generasi baru yang disertakan dengan pattern songket inspired. Dan di tengahnya ada satu garisan ethereal bow berserta dengan logo Proton yang agak besar. Tapi bahagian bumper dia pula kelihatan agak kosong. Cuma saya rasa design macam ni senang lah kalau kita nak make up apa-apa. So mungkin Proton pun ada spare lah kan untuk special edition ke apa benda yang dia boleh tambahkan body kit yang lebih cantik kat bahagian depan ni. Okay, bahagian side profile memang dia nampak seiras dengan Saga yang sebelum ni. Tapi ada perubahan yang cantik, iaitu sport rim dual tone 15 inci. Okay, design macam ni bagi saya memang nampak modern, sporty dan aerodynamic lah. Manakala untuk side mirror dia, yang ni ramai orang komen cakap nampak macam kereta Lotus Evora. Nampak macam mana kan, memang dia shape parts pun. Dan juga untuk door handle dia, dia ada satu garisan chrome kat situ. Untuk sebuah sedan segmen A, design yang sebegini agak normal lah. Dia memang takkan nampak proportionate macam segmen C. Sebab body dia sempit, kecil je. Tapi dia nak memuatkan segala benda supaya pemandu dan penumpang pun ada space yang baik. Kebiasaannya kereta Proton kan, bahagian belakang design dia feel sikit. Tapi untuk Proton Saga ni, design belakang dia memang cantik, memang sporty. Di mana untuk variant premium ni, bukan setakat kita dapat lampu fully LED, tapi juga ada satu light bar kat bahagian tengah ni. Okay, tapi untuk variant standard dan executive tak ada lah untuk yang bahagian light bar tu. Okay, dari segi design boot dia pun dia ada ala-ala ducktail spoiler kat sini. So bila dia ada design ducktail kat sini, dia dah tak perlu dah nak gunakan spoiler tambahan. Cuma dekat bahagian bawah bumper dia, design dia ni walaupun cantik dan ada diffuser kat sini, tapi bila dia hitam sebam kosong macam tu, dia nampak kereta ni agak kosong dan agak tinggi lah. Terutamanya kalau yang body colour tu cerah. Macam kereta yang kita ada ni, body colour dia pun gelap. So okey lah, dia tak adalah nampak tonggek sangat macam yang saya cakap tadi tu. Alang-alang tu kita tengok boot space dia.
Untuk Proton Saga baru ni, boot space dia ialah sekitar 420 liter dengan bukaan yang agak lebar dan ke dalam. Di bahagian bawah dia pun terdapat space saver tayar spare. Okey, ke bahagian interior pula Proton Saga baru ni. For sure, semua orang akan nampak skrin panjang ni. Dia dual screen. Untuk bahagian instrument panel bersaiz 7 inci, manakala untuk bahagian infotainment bersaiz 10 inci. Dan yang menariknya, lengkap dengan wireless Android Auto dan Apple CarPlay. Kereta mahal pun belum tentu ada ni. Manakala dari segi design dan features dia pula, dekat bahagian pintu kita boleh tengok lah, walaupun material dia hard plastik, standard lah untuk kereta segmen A, tapi dia ada pattern ombak yang menaikkan seri lah dalam design interior bahagian pintu ni. Steering dia design lebih kurang Proton X50, tapi dia tak adalah button-button yang sebanyak X50 tu. Bahagian corong aircon dia yang ni inspired oleh congkak, sebab tu dia berbentuk bujung macam congkak. Dan di sebelah penumpang pun ada design pattern ala-ala ombak tadi tu. Di bahagian tengah dia pula kita ada button dan juga knob untuk kawalan aircon berserta dengan 2 cup holder. Dan gear knob dia ni memang nampak pada segmen yang lebih atas. Cuma dia tak ada armrest, tapi armrest tu kita boleh dapatkan je daripada aftermarket. Seat dia jenis leather seat untuk variant premium ni dengan cutting yang selesa untuk pemanduan jarak jauh. So walaupun visually kita nampak ruang dia agak kecil berbanding dengan Brezza, tapi sebenarnya seat dia tu dia buat sampai ke pangkal peha. Sebab tu kita nampak ruang seat dia tu dia makan space, tapi sebenarnya yang ni lah yang lebih selesa untuk pemandu dan juga penumpang. Kita tengok belah belakang dia pula. Okey, kita tengok pula seat second row. Dekat bahagian belakang ni, pintu dia design sama je macam pintu depan. Dia ada corak-corak ombak tadi tu berserta dengan bottle holder kat bahagian bawah pintu. Dari segi ruang dia pun agak luas sebab dekat bahagian seat ni belakang dia ada macam cut out. So dekat situ lutut kita ada lebih ruang lah. Bahagian headroom pun agak selesa. Tapi kat bahagian belakang ni pun dia tak ada juga center armrest. Dari segi kelengkapan lain termasuklah 2 ISOFIX point dan 2 USB port. Untuk turunkan seat belakang pun button dia ada dekat bahagian seat tengah ni. Dan untuk seat di bahagian kiri dan kanan ada adjustable headrest. Proton Saga ni agak lengkap dengan safety features dan ciri-ciri ADAS yang moden. Antaranya ialah ABS dengan EBD dan brake assist, traction control dan stability control, hill start assist, rear seat reminder, reverse camera, front and rear parking sensor, 6 airbag, AEB dengan motorcycle detection, lane departure warning, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, rear collision warning, door opening warning, automatic high beam. Selain kerangka body yang diperkuatkan lagi dengan teknologi HPF yang terkini. So, siapa kata kereta murah tak boleh ada safety features yang baik? Pada harga sekitar RM39,000 hingga RM50,000, bagi saya, Proton Saga ni ialah kereta segmen A ataupun entry level yang paling berbaloi untuk dimiliki. Sebab apa? Walaupun dia entry level, tapi Proton boleh bagi features yang macam segmen yang lebih atas daripada dia. Mungkin itulah kot kelebihan partnership dengan jenama daripada China. Dia boleh bagi macam-macam features pada harga rahmah je. In fact, owner kereta ni pun bukan calang-calang tau. Datuk muda dan datin muda. Tak perlu kereta mewah pun untuk mendapatkan features kereta yang mewah macam ni. Untuk tu saya rasa setakat ni saja review saya kali ni untuk Proton Saga generasi keempat. Dan pada korang yang baru menemui channel ni, sekali lagi saya ingatkan, tolong tekan button yang percuma je kat bawah tu, button subscribe, supaya korang tak terlepas lagi video-video pada masa akan datang. Okay, Assalamualaikum. Bye.